Sebabkan saya set up saya punya studio ni nampak macam lain sikit pada sebelum ni kan. Okay. So, saya nak tambah yang ini. Bagi wangi-wangi sikit aroma dia. Yang ni pada Huga. Okay, diffuser. Jenis sweet ginger dan juga tea. Saya cuba unbox dulu Jadi, kotak dia simple je lah kat sini. Dia bagi anda diffuser dengan reed stick kat sini. Okay, pada Huga. Cuba bau dia macam mana. Inilah sweet ginger and tea. Packaging dia nice juga kat sini. Okay, tengok botol dia. Oh, nice. Kemudian kita ada stick dia kat sini. Nice. So, apa nak buat? Kita buka je lah kan. Menutup dia. So, bau dia saya susah nak cakap. Bau dia tak keras sangat. Bau dia lembut-lembut gitu. Okay, kita letak diffuser ni. So, nanti dia akan serap dia punya wangian tu. Dan nanti dia akan berlega sekitar udara lah. Cuma yang ini saya rasa saya nak letak kat bahagian belakang. Nampak estetik sikit kan kawasan ni. Dekat sebelah 3D printer saya. Nice. Setup macam ni nice. Mantap. Walaupun bahagian bawah tu buruk sikit.